Selamat sejahtera semua. Kembali kita kepada plan mingguan kita. Kita nak review satu kuartal sebelum memasuki minggu baru. Jadi minggu ni saya pilih satu kuartal yang dah beri nama SJC, Sydney Jaya Corporation. Atau syarikat ni dia buat billboard dekat tepi highway, dekat tepi jalan, dekat bandar-bandar besar. Kalau siapa yang duduk area KL, Putrajaya, Selangor akan selalu nampak SJC ni. Jadi okey, kita nak tengok konten ni. Kita nak buat technical analysis. Ingatkan kembali semua hanyalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Anda bertanggung jawab atas pembelian penjualan yang anda buat. Terima kasih. Okay. So, konten ni agak menarik sikit. Kita tengok kat sini. Dia dah really uptrend ya. Dia dah uptrend. Uptrend dia dah lama ni. So, dia dah uptrend daripada Oktober 24 sampailah sekarang April lah. So, ni hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun dah rally dengan kenaikan sebanyak 200%. So, apa yang kita nampak kat sini, dia ada buat pattern. Ni untuk market structure. Ni adalah lower low, high, low. Saya nak ambil sini high high, high low, high high, high low. Okay. So, ini ada market structure kat sini ya. Okay. Lepas tu apa yang kita tengok kat sini, kita boleh juga lukiskan satu trend line. Saya nak lukis trend line, saya ambil daripada sini lah. Kena kat sini, kena kat sini, kena kat sini, kena kat sini. Agak-agak macam ni. Tak perlu tepat, agak-agak. Trend line ni dia umpama kawasan saja. Dia bukan ngam-ngam, dia bukan tepat-tepat. So, bacaan dia, harga mungkin akan pergi kat sini. Sama macam pattern-pattern yang sebelum ni. Okay. Kita ada satu kena kat sini. 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 So, kalau chart ni respect kepada structure ataupun price action yang berlaku sekarang ni, dia akan ikut, dia akan sampai kat sini. Kalau dia break, naik lagi tinggi. Kalau dia tak break, dia akan turun balik. Dan dia akan dindong. Okay. So, kita nampak sini ada trend line satu. Okay, trend line. Tapi saya ada perasan sesuatu kat sini. Okay, kita tengok dekat sini, kita dah zoom sikit. Volume memang cantik. Ini ialah indikator volume. Nanti saya akan ajar cara nak onkan benda ni. Kalau ada yang berminat, sila komen. Okay. So, kita nak lukis line. Kita nampak kat sini, sini ada satu resistant. 1, 2, 3. 3 touch resistant ni. So, dia tak dapat break lagi. Maksudnya harga dia tak dapat pecah lagi ni. Bila dia sampai je dia turun balik. Macam tu. Contohnya kat sini kita ada sekali, dua, ni 3.
paling best kita nak dia break dengan body. Dia bukan week ni kita tak ambil kisah sangat lah, tak pandang sangat lah. Week ni kita tak nak, kita nak dengan body. Baru orang cakap pecah tu dengan gaya lah, dengan bergaya. So kat sini kalau kita kira daripada harga sekarang ke trendline kita ada lebih kurang dalam lebih lah 10%. Tapi kalau dia turun balik, kita kena cari support. Kat sini saya nak jadikan sini lah sebagai support saya. Okay. So saya dah kurungkan dia, sama ada dia nak naik ataupun dia nak turun. So antara dua tu lah. Jadi kita tengok. Tapi apa yang saya nampak, counter ni memang tengah uptrend. Jauh dah dia uptrend. Uptrend ni maksud dia naik je. Macam tu. Dan kita tengok, ambil lepas sini lah. Dia macam ni. Dia makin lama dia makin mengecil lebih kurang. Okay. So ni counter kita pada minggu hadapan. Sebelum nak trade, buat technical analysis dulu. Kalau yakin, boleh entry. Tapi yang paling penting sekali, macam saya cakap tadi, hanyalah untuk tujuan pembelajaran saja. Anda bertanggungjawab atas pembelian, penjualan saham yang anda buat sendiri. Terima kasih. Jumpa lagi.